Assalamualaikum dan salam perpaduan, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. Tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan, hari ini kita boleh tengok warna-warni perpaduan tuan-tuan dan perempuan di KRT Desa Lang. Hari ini, malam ni kita nampak kemeriahan suasana sambutan Hari Raya bagi tahun 2025, dan hari ini adalah anjuran KRT Desa Lang dan Surau Ar-Raudah berkolaborasi bersama-sama bagi menjayakan program Cukup Muhibah ini. Dan tuan-tuan dan perempuan boleh lihat suasana yang ada, yang boleh kita lihat sekarang ni, ramai ahli komuniti kita bersama-sama menikmati juadah Hari Raya, dan kita boleh lihat pelbagai kaum pun turut hadir. Ini yang kita nak tuan-tuan dan perempuan, yang seperti yang disyorkan dalam konsep Malaysia Madani, supaya kita semua masyarakat berbilang kaum dapat hidup bersatu padu, dan kita sama-sama memelihara perpaduan yang telah kita bina selama ni tuan-tuan dan perempuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya menyeru diri saya, tuan-tuan dan perempuan, sama-sama kita terus kekalkan keharmonian yang telah kita nikmati selama ni. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bersama-samalah kita bagi menjayakan konsep Malaysia Madani, supaya kita dapat terus bekerjasama dalam apa jua yang berkaitan dengan pembangunan negara, dan juga sudah tentunya bagi memelihara agenda perpaduan yang kita pelihara selama ni tuan-tuan dan perempuan. Kita memang berharap jentera perpaduan kita, iaitu kawasan rukun tetangga, terus kekal aktif meneruskan lagi perjuangan pihak KRT dalam aktiviti-aktiviti penggalakan. Aktiviti penggalakan ni pelbagai aktiviti yang akhirnya end result dia dapat menyatu padukan pelbagai kaum dalam kawasan rukun tetangga. Ini yang kita sarankan, supaya KRT memainkan peranan yang cukup penting sebagai satu wadah, sebagai ejen perpaduan kepada masyarakat untuk merancang dan melaksanakan apa jua aktiviti yang kita rasa dapat menyatu padukan masyarakat. Aktiviti ini macam-macam boleh buat tuan-tuan, macam program-program kemasyarakatan, program-program kesukanan, program-program yang menjuruhkan kepada pembangunan wanita, pembangunan belia, pembangunan warga emas dan juga sebagainya, yang akhirnya yang kita rasa apa yang kita buat ni, apa yang KRT laksanakan sebelum ini dan seterusnya, dapat menjayakan misi dan visi kita semua, iaitu bagi mengekalkan dan memeliharakan agenda perpaduan yang dalam negara yang kita sayangi ini. Saya amat bersyukur dan berterima kasih kepada penduduk-penduduk dan ahli-ahli KRT yang telah menjayakan program jamuan Hari Raya Aidilfitri 2025 ini. Saya amat berbangga dengan ahli KRT di sini, kerana kami bergotong royong untuk menjayakan program pada hari ini. Selain daripada menjalinkan silaturahim, kami juga menandakan sifat gotong royong, bantu-membantu antara kami. Itulah sifat-sifat yang kami teruskan supaya terus kekal dan disambung oleh generasi yang akan datang, demi menjalinkan perpaduan di antara penduduk di sini. Kami juga amat bersyukur dan terima kasih kepada Tuan Haji Tuan Zulzaiman, Pegawai Perpaduan Daerah Kinta, yang sudi datang pada malam ini, serta ahli majlis Encik Hamzah yang turut serta penduduk-penduduk daripada Desa Lang Indah, Desa Lang Aman, Desa Lang di Palang dan kawasannya berkaitan yang sanggup datang dan menjayakan program pada malam ini. Saya amat berpuas hati di atas kunjungan daripada berbagai kaum. Kita ada kaum Cina, kita ada kaum India dan orang Melayu bersatu padu untuk menjayakan program pada malam ini. Saya amat bersyukur dan berbangga penduduk-penduduk di Desa Lang Indah ini.